Okey, baiklah saudara tentera perempuan yang dirahmati Allah sekalian, melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirmu'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita nak merafakkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana Allah telah mengizinkan untuk sama-sama kita berkumpul sekali lagi di perkarangan di Eatland Baker pada hari ini, yang di mana hari ini kita berkumpul bagi meraihkan majlis Hari Raya 2026 di Eatland Baker. Okey, dan di mana pada hari ini tentera perempuan anda bertemankan kami selaku juruhebah yang bertugas bersama dengan saya Muhammad Afif dan juga partner in crime saya Fin Misnan. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua warga The Eatland Baker yang telah pun hadir di perkarangan majlis. Kita dapat tengok yang mereka hadir dengan pakaian yang cantik berwarna-warni, dengan orang cakap sangat meriah lah. Ini sikit baru dah meriah, nanti bila semua dah turun mesti lagi meriah, InsyaAllah. Itulah harapan kita bersama tentera perempuan. Angkat TikTok, angkat TikTok hijau hari ini. Okey, dan di mana pada hari ini juga pertama-tamanya di awal majlis ini saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi, khususnya buat tim ahli jawatan kuasa ataupun tim builder kita, ya, yang sekali lagi lah sudi berkongsikan rezeki dengan pihak kami, memberikan kepercayaan untuk kami mengendalikan majlis ini dari awal ianya berlangsung sampailah ke penghujung majlis kita pada jam 4 petang nanti, insya-Allah. Kami berterima kasih yang tidak terhingga di atas segala kepercayaan yang pihak builder beri terhadap kami sebenarnya. Yang di mana Abang Saiful, selamat datang Abang Saiful. Ini orang-orang kuat builder ni. Ya, betul. Assalamualaikum, selamat datang. Dah tahu, tapi sebelum ni dah ada. Kami ingat sampai mati. InsyaAllah. Jasamu tetap dikenang, Abang Saiful. Siapa-siapa saja. Walaupun builder ni ahlinya orang kata bertukar ganti, tetapi sesiapa saja yang berurusan dengan kami, insyaAllah kami akan ingat, kami akan kenang, insyaAllah ya. Okey, dan bela saudara, dan bermulanya dari jam ini kita akan mula menerima kunjungan demi kunjungan daripada seluruh keluarga besar di Eatland Baker. Okey, dan di mana kita juga menantikan ketibaan para VIP kita yang akan memenuhi ruangan meja VIP yang telah pun tersedia. Dan setibanya semua dah cukup quorum, kita akan terus memulakan majlis ini secara rasminya. Okey, dan untuk tim builder kali ini yang berurusan dengan kita, saya nak kreditkan untuk Abang Johnny kita. Terima kasih Abang Johnny, dan terima kasih untuk Abang Johnny. Kacak berbaju Melayu. Dah tukar baju Melayu dah. Dah tukar baju, saya nampak tadi. Dekat belakang. Mana Abang Johnny? Dah tukar baju Dia Melayu. dekat belakang sana. Okey. Dah handsome Abang Johnny boleh nyanyi. Dah songkok dah. Dah lengkap dah. Okey, dan terima kasih yang tidak terhingga untuk merangkap sahabat TikTok juga, Kak Dayang kita. Terima kasih Kak Dayang sudi undang kita sekali lagi hari ini. Ini adalah 2 orang lah untuk tahun ini, untuk majlis ini yang berurusan dengan kita. Dan insya-Allah daripada pihak kami bukanlah yang terbaik saudara. Kami bukanlah yang orang kata datang sini sebab kita bagus ke tidak, tuan-tuan puan. Kami datang atas kesudian berkongsi rezeki dari pihak builder. Atas kepercayaan anda untuk kami mengendalikan majlis pada hari ini. Ya, betul. Kalau kata nak yang lagi hebat, yang lagi bagus, ramai lagi dekat luar sana. Tetapi Alhamdulillah hari ini jodoh kita lah sebenarnya. Ya, betul. Sekali lagi jodoh kami bersama di Eatland Baker untuk kami berkhidmat, untuk kami cuba melakukan sesuatu bagi mengimarahkan lagi majlis yang diraihkan oleh seluruh keluarga besar di Eatland Baker khususnya. Ya, betul. Dan di sini juga yang mungkin saya ingin berkongsikan antara aktiviti-aktiviti yang akan terjadi pada hari ini. Banyak sangat aktiviti, insyaAllah. Memang insyaAllah meriah. Hadiah pun banyak. Dan raya pun banyak. Best lah semua. InsyaAllah. Okey, di antaranya kita akan ada lucky draw duit raya. Kita ada lucky draw duit raya sebanyak 30 hadiah. Wow, banyak. Betul. Kita juga ada raya game. Raya game kita ada 3 games. Itu nanti kita akan terangkanlah daripada semasa ke semasa. Dan seterusnya kita juga ada best dress untuk lelaki dan perempuan. Betul. Tapi apa yang bestnya, kita cari 6 pemenang lah. Untuk best dress, ya betul. 3 lelaki dan juga 3 perempuan. Jadi tak rugilah kiranya kepada seluruh keluarga di Eatland Baker yang datang sekarang ini, yang orang kata bersiap-siap, berdandan, handsome-handsome, cantik-cantik. Sebab apa? Anda adalah berpeluang lah. nominis antara
calon-calon untuk memenangi award Best Dress kita hari ini. Dan jadi makanya untuk award Best Dress kita dah boleh kongsikan sekarang ke caranya Kak Dayang? Kak Dayang dah boleh ke Dah boleh bagi tahu dah? Boleh. Okey, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada seluruh keluarga di Italian Baker. Okey, dan seperti mana yang sebelum ini yang Kak Dayang pernah menang, kita kena mention. Dan cara-cara untuk best dressnya anda boleh nampak di meja-meja makan. Kita ada sediakan QR code. Ya, betul. Okey, dan di mana di dalam QR code, kalau kata anda scan, anda akan terus dibawakan ke satu laman web untuk anda voting. Okey, dan voting ini adalah untuk anda memilih calon-calon pemenang Best Dress Award untuk Majlis Hari Raya 2026 ya. Okey, dan di mana kita akan mencari 3 pemenang dari kategori lelaki dan 3 pemenang dari kategori perempuan. Okey, dan kepada anda yang dah pun scan QR di atas meja untuk voting, 1 orang boleh undi 2 lelaki dan juga 2 perempuan saja. Okey, kalau undi diri sendiri boleh tak? Boleh lah kot. Boleh lah agaknya. Boleh. Oh, itu dah ada kemenangan sikit dah tu. Boleh masuk lah. Tapi macam mana caranya, lebih tahu kepada anda yang dah scan QR, insyaAllah anda akan dibantu untuk boleh terus terus ke link ikutlah tersebut. arahan-arahan yang telah tersedia kat situ. Itulah lebih kurang apa yang kita akan maklumkan dari semasa ke semasa untuk anda sendirilah, untuk seluruh keluarga di Italian Baker yang voting bakal pemenang untuk Best Dress Award untuk tahun ini. Okey, itu kita baru bercerita mengenai hadiah dan juga permainan. Kita belum lagi bercerita mengenai makanan dan juga juadah-juadah yang terdapat pada hari ini. Ya, betul. Banyak juga juadah yang betul. boleh kita kongsikan dari semasa ke semasa. Namun untuk juadah kita akan pastikan semua staf dah ada dulu. Ya, betul. Kita akan bersama-sama kongsikan antara menu-menu dari semasa ke semasa kejap lagi, insyaAllah. Dan sekarang ini kita masih nak welcoming, kita masih nak aluk-alukan bersama dengan keluarga di Italian Baker. Yang mungkin baru saja sampai, yang baru saja tiba, selamat datang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk anda semua. Okey, dan bercerita tentang Hari Raya. Sebenarnya Hari Raya ni kalau kita nak maklumkan, saya rasa ramai pun dah tahu, kita raikan raya di dalam bulan Syawal. Ya, betul. Namun kita dah pun melepaskan Syawal dah lebih kurang 3 hari. Tetapi sebenarnya untuk perayaan ini sebenarnya kita bukanlah sahaja semata-mata meraihkan untuk bulan Syawal semata-mata. Ya, betul. Yang di mana hari raya ini dia ada hikmah tersendiri. Okey. Di antara hikmah-hikmah yang boleh kita dapatkan di sepanjang kita meraihkan hari raya Aidilfitri adalah kita bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Kita menjernihkan hubungan di antara satu sama lain. Dan kita selalu sebut hari raya Aidilfitri. Bila kita sebut Aidilfitri, bercerita tentang kita perlu kembali kepada fitrah kita yang asal. Yang di mana fitrah kita yang asal, seperti mana kalau kata kita lahir ni orang ibaratkan sebagai seperti Kain putih. Ya, seumpama sehelai kain putih yang belum dicorakkan. Ya, betul. Dan apabila kita melalui kehidupan kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, lebih-lebih lagi apabila kita bekerja, kita hari-hari jumpa dengan kawan-kawan sekerja kita, mungkin dari semasa ke semasa kita ada orang kata mengguriskan hati seseorang. Ya. Kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ada mengguris hati mereka, mungkin ada terkecilkan hati mereka. Dan inilah hari dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bukan kata ini saja harinya, bahkan hikmah hari raya, bermaaf-maafan, menjernihkan hubungan, mengeratkan silaturahim, kalau boleh kita bawa dari semasa ke semasa sepanjang tahun. Ya, betul. Maknanya bukan semasa dalam bulan Syawal saja. Ya. Maknanya sepanjang kehidupan kita sebenarnya. Jadi inilah dia, saya nak berikan kredit untuk di Italian Baker, kerana walaupun Syawal dah pun melabuhkan tirai, namun kita masih lagi mengamalkan hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan untuk sepanjang hari, sepanjang masa. Dan untuk hari ini kita ambil peluang untuk kita berkumpul dan berhimpun, insya-Allah. Dan mungkin hari ini jugalah hari untuk kita terus mengeratkan silaturahim di antara satu sama lain. Kalau kata hari-hari biasa kita datang untuk bekerja je niatnya. Ya, betul. Namun hari ini kita dapat berjumpa mesra, kita dapat bertegur sapa, kita dapat sembang-sembang, borak-borak, makan semeja, dan insya-Allah inilah waktunya, inilah ketikanya untuk kita bersama-sama merapatkan lagi silaturahim di antara kita semua. Ya, betul. Jadi sama-samalah saudara kita manfaatkan silaturahim ini, tuan-tuan dan puan. Moga-moga kita sentiasa renew, kita sentiasa perbaharui
ukhuwah di antara satu sama lain. Moga-moga dengan ukhuwah yang lebih baik dari hari ke hari akan meningkatkan lagi prestasi kerja anda, dan insya-Allah akan terus meningkatkan juga prestasi di Italian Baker itu sendiri. Ya, betul. Dan saya ada lagi satu pengumuman baru ya untuk the best dress. Okey. Kita boleh mula undi pada jam 1.15 sehingga 1.45 petang. Oh, baru mereka boleh scan QR ya, tadi. betul. Okey, bukan sekarang lah ya. Okey, untuk scan QR untuk voting undi best dress sekali lagi pukul 1.15 baru mula. Jadi jangan scan sekarang, sebab apa? Yang dululah yang kalau pakai sistem yang sama, mula-mula ni akan ada paparazi dulu daripada pihak builder. Okey. Mereka akan ambil gambar beberapa orang nominis, mereka akan masukkan dekat dalam link tersebut. Dah masuk, dah lengkap gambar-gambar nominis tu, barulah boleh kita scan QR. Okey, dia lebih kurang ada mata-mata yang memerhati lah. Yes, lebih kurang macam tu lah. Jaga-jaga ya, anda sedang diperhatikan. Ya, jadi masih sempat lagi lah nak touch up lipstick ke, eyeshadow ke, nak touch up songkok ke, samping sengit-sengit sikit. Masih sempat lagi untuk touch up. Okey, seterusnya kepada seluruh warga The Italian Baker yang telah pun hadir, diminta ya untuk duduk di tempat yang telah tersedia. Kat sini kita free, nak duduk mana saja boleh, tak ada masalah. Ya, betul. Okey, dan apapun kita masih lagi menantikan barisan VIP kita yang mungkin sekarang ini sedang dalam persiapan ya. Betul. Yang mungkin sekejap lagi akan kita sama-sama menyambut ketibaan barisan VIP kita. Okey, dan sementara itu juga kepada tentera perempuan, kepada seluruh kaki tangan. Tapi saya tak sesuai lah sebenarnya untuk di Italian Baker nak panggil staff, nak panggil kaki tangan. Betul. Sebab apa, saya dah sangat-sangat kerap lah dekat sini, dan di mana yang boleh kita tengok suasana di Italian Baker ni dia lebih kepada sebuah keluarga. Ya, betul. Satu keluarga yang sangat rapat lah. Ya, Macam betul. awak cakap tadi lah, di dalam bulan Syawal tiada yang orang cakap tiada yang tinggi, tiada yang rendah. Kita semua sama. Duduk sama rendah, Ya, berdiri betul. sama tinggi lah. Itulah orang kata fitrah kita sebagai manusia, kerana di sisi Tuhan manusia ni semuanya sama, saudara. Ya, betul. Jadi yang mencorakkan perbezaan itu adalah kehidupan harian kita. Ya, mencorakkan itu kita sendiri. Macam mana kita bawa diri kita. Dan apabila hari raya ini kita raikan, kita akan kembali kepada fitrah kita yang asal. Kita akan sama saja semuanya, di berjawatan tinggi ke, berjawatan rendah ke, gaji takut tinggi ke, gaji takut rendah ke, untuk semua hari sama. ini kita adalah sama. Kita meraihkan kebersamaan ini dengan penuh muafakat, dengan penuh orang kata dengan muhibahnya, yang seperti mana dapat kita lihat. Kita sambut hari raya, namun yang berada di ruangan majlis, kita ada Melayu, kita ada India, kita ada Cina, kita ada foreigner juga. Semuanya kita raikan hari ini. Syukur alhamdulillah. Jadi saudara, meraihkan kebersamaan inilah yang amat kita harapkan, dan moga-moga muhibah ini akan berkekalan dan berpanjangan sampai ke penghujung usia kita, Ya, insya-Allah. betul, insya-Allah. Dan kepada anda yang mungkin ingin mengambil peluang ini untuk bergambar dulu, kita ada foto booth yang sangat cantik dekat depan foto sana. booth. Wah, betul. Kita ada foto booth di kemah paling hujung. Ya, Kalau betul. kata sebelum kita bersama dengan majlis rasmi, kalau kata ada kelapangan waktu, boleh kita persilakan untuk ke ruangan foto booth. Akak TikTok kita, bila lagi kan nak foto booth tu? Ambil Duduk je ruang baju dan hijau peluang tu. ini untuk kita bergambar-gambar. Bukan apa sekarang ni kan biasalah zaman TikTok kan. Nak upload video, nak upload gambar. Tapi jangan risau, rasanya akak TikTok tu dah awal-awal dah settle lah. InsyaAllah. Saya dayang dah. Akak baju hijau tu, saya tak pernah tanya nama akak ni lah. Daripada dulu sampai sekarang saya tahu nama TikTok nanti kau panggil takut salah. Tapi tak apa, akak TikTok baju hijau kita panggil ni. Akak TikTok. Okey, dan sementara itu juga kita nak war-warkan hari ini kita juga dihadiri bersama dengan rakan-rakan petugas daripada tim-tim catering kita. Ya, betul. Macam-macam juadah yang disediakan oleh saya rasa ada 2-3 tim catering lah yang hadir. Okey, dan kita nak ucapkan selamat bertugas untuk semua tim-tim catering yang turut bersama-sama menjayakan majlis kita pada hari ini. Kita doakan semoga urusan tim catering kita dipermudahkan ya. Semoga apa sahaja yang direncanakan akan berjalan dengan baik, insya-Allah. Ya, Dan di mana pada hari ini juga tanggal 21 April 2026. 7. 26. Awal 27. Ngantuk lagi ke aku ni? Dah betul-betul jadi tahun lompat pula kan. Okey, dan untuk tahun ni saudara, kita meraihkan majlis Hari Raya 2026 untuk tanggal 21 April, dan kita doakan bersama hari ini Allah kurniakan kita dengan hari yang baik ya, insya-Allah. Moga-moga dengan cuaca yang baik juga. Semoga dengan segala-gala perjalanan yang baik ini akan terus mempermudahkan atur cara yang dirancang-rancangkan oleh tim builder kita hari ini.